Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, di depan saya ni adalah emas-emas fizikal lah daripada public gold tuan-tuan. Ada pelbagai jenis. Tuan-tuan nak tengok item apa? Jadi saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan item emas daripada public gold. Jadi tuan-tuan, simpanan emas bersama dengan public gold ni bersandarkan kepada emas fizikal. Bersandarkan kepada emas fizikal, iaitu andai kata kalau kita beli emas tuan-tuan, pastikan kita dapat emas. Itu adalah prinsip asas dalam kita membuat simpanan emas. Jadi begitulah tuan-tuan, dengan public gold ni memang dia mementingkan untuk kita dapatkan emas fizikal tuan-tuan. Alhamdulillah, di depan saya ni nilai dia lebih daripada 1,5 juta, bukan hampir 1 juta tuan-tuan. Sebab apa? Yang 1 kilogram ni sahaja pun dah harga dia lebih 600,000 tuan-tuan. Dah 600,000. Jelas tak suara saya? Sebab saya tak guna mic ni, saya guna suara asli, dia panggil suara asli. 1 kilogram. Ini emas betul tuan-tuan, emas betul. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekejap saya mukadimah balik. Susun emas dulu. Tuan-tuan nak tengok item emas mana tuan-tuan? Jadi saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan emas-emas fizikal daripada public gold tuan-tuan. Okey tuan-tuan, di tangan saya ni adalah emas 250 gram. Yang ini 1 kilogram. Jadi nak angkat pun berat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak share kepada tuan-tuan hari ini apa ilmu asas kita dalam kita buat simpanan emas. Apa ilmu asas dalam kita buat simpanan emas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ramai sekarang ni orang menyimpan emas. Ramai orang menyimpan emas tetapi bukan dengan ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Bukan emas yang menyebabkan kita kaya tuan-tuan. Ramai orang nak simpan emas tapi tidak ada ilmu berkaitan dengan simpanan emas. Sekali dia simpan emas, dia ikut-ikut orang. Orang menyimpan emas, dia menyimpan emas. Orang jual emas, dia jual emas juga. Tapi tidak berdasarkan ilmu tuan-tuan. Dan ada juga orang, dia nak menyimpan emas, dia pergi kepada apa-apa syarikat. Dia tak buat kajian tuan-tuan. Tak buat kajian berkaitan dengan syarikat-syarikat emas yang dia nak menyimpan tadi. Last sekali tuan-tuan, kena tipu. Kena tipu. Sebab tu kalau kita tengok di berita tuan-tuan, kita tengok di berita tuan-tuan, ramai orang kena tipu daripada melalui simpanan emas tuan-tuan. Ada orang kena tipu sebab apa tuan-tuan? Dia beli emas tetapi tak dapat emas. Beli emas tetapi tak dapat emas. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bersama dengan public gold tuan-tuan, kita menyimpan emas bersama dengan public gold. Public gold bagi kepada kita adalah emas fizikal. Emas fizikal. Jadi tuan-tuan, apa kelebihan syarikat emas public gold tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, harga emas per gram. Harga emas per gram daripada public gold ni, harga dia adalah rendah tuan-tuan. Harga emas bersama dengan public gold ni rendah nak dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi tuan-tuan, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, dia bagi tahu dalam kita nak cari syarikat pelaburan emas ni tuan-tuan, kita jangan tengok satu perkara sahaja. Jangan tengok harga murah sahaja ataupun cawangan dia banyak sahaja tuan-tuan. Tak boleh tengok satu perkara. Sama dengan orang nak kahwin tuan-tuan. Orang nak kahwin tuan-tuan, dia perlu tengok pelbagai sudut. Tak boleh tengok kecantikan saja. Kena tengok juga terhadap
keturunan dia, kena tengok juga agama dia tuan-puan, kena tengok juga harta benda dia tuan-puan. Begitu juga dengan kita membuat simpanan emas tuan-puan, kita perlu tengok secara menyeluruh. Jadi apa yang diberitahu oleh mentor saya, semua syarikat emas yang memberikan emas fizikal itu adalah syarikat yang bagus. Namun ada kriteria-kriteria yang kita perlu tahu, kriteria-kriteria yang kita perlu tengok supaya kita menyimpan emas tak rugi dengan syarikat tersebut. Jadi pertama tuan-puan, kita perlu menyimpan emas dengan syarikat yang dengan public gold tuan-puan. Saya cerita berkaitan dengan public gold. Dengan public gold tuan-puan, harga per gram emas dengan public gold adalah rendah tuan-puan, nak dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi tuan-puan, syarikat public gold tuan-puan, urusan jual beli straightforward saja. Kita beli emas, kita dapat emas fizikal dan harga per gram pun rendah. Kenapa harga emas public gold ni rendah tuan-puan? Sebab public gold ni dia ada kilang sendiri. Dia ada kilang dia sendiri tuan-puan. Dia proses emas dia sendiri. Dia leburkan, dia potong dan dia chop sendiri tuan-puan, sehingga ada bentuk-bentuk dan tulisan-tulisan di emas-emas fizikal ni tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, public gold ni dia ada cawangan yang banyak. Ini antara kelebihan tuan-puan. Kita kena tengok syarikat yang kita nak menyimpan tu, cawangan dia banyak ke tak. Jadi alhamdulillah public gold ada syarikat yang banyak, ada branch yang banyak, ada cawangan yang banyak tuan-puan. Di Malaysia tuan-puan, semua negeri ada branch kecuali di Perlis tuan-puan. Di Kelantan ada branch, di Pahang ada, di Terengganu ada, di Perak ada, di Kedah ada, di Pulau Pinang ada, di Selangor ada, di Melaka ada, Negeri Sembilan ada, Johor ada. Dan bukan di Malaysia, di Semenanjung sahaja tuan-puan, ada juga di Sabah Sarawak tuan-puan. Dan bukan setakat di Malaysia sahaja tuan-puan, public gold pun ada branch di Indonesia. Ada banyak cabang di Indonesia, sedang berkembang maju di Indonesia tuan-puan. Jadi itu adalah kedua tuan-puan. Ciri-ciri yang kedua adalah branch yang banyak ataupun cawangan jual beli yang banyak. Yang ketiga tuan-puan, yang ketiga adalah stok tidak ada had. Alhamdulillah tuan-puan, di depan saya ini adalah antara stok emas public gold yang dikeluarkan oleh public gold, emas fizikal yang disediakan oleh public gold. Jadi tuan-puan, public gold ni, kalau tuan-puan nak berapa banyak emas pun public gold boleh sediakan. Nak 50 gram, 100 gram, 200 gram, 250 gram, 1 kilogram pun public gold boleh sediakan kepada tuan-puan. Jadi stok emas bersama dengan public gold ni tidak ada had. Tuan-puan nak berapa banyak pun public gold boleh sediakan dalam tempoh yang munasabah. Dan yang keempat adalah spread value yang nipis tuan-puan. Spread value yang nipis. Jadi tuan-puan, bersama dengan public gold ni, untuk spread value tuan-puan, spread value untuk item yang kecil, 1 gram, bermula dengan 1 gram tuan-puan, spread value paling tinggi public gold adalah 9% sahaja. Kalau tuan-puan pergi dengan syarikat lain, mungkin lebih daripada 10% spread value yang dikenakan. Dan bersama dengan public gold tuan-puan, item lagi besar item, makin kecil spread value dia. Seperti juga ni adalah bermula dengan item 250 gram dan ke atas, spread value dia hanya 6% sahaja. Ini adalah penting tuan-puan dalam kita membuat belian emas. Pastikan kita beli emas dengan harga yang murah, dan apabila kita nak jual tuan-puan, spread value dia nipis saja. Alhamdulillah bersama dengan public gold, spread value dia hanya 6% sahaja. Dan yang kelima tuan-puan, syarat jual beli tidak cerewet. Ada syarikat emas tuan-puan, dia jual emas, tetapi apabila kita nak jual emas tersebut tidak diterima. Kedai-kedai emas tak terima, kedai Arano tak terima. Buat apa kita nak beli? Sedangkan kita beli emas ni untuk apa? Untuk dalam kecemasan kita, untuk kita nak guna waktu kita gawat tuan-puan. Jadi sebab tu penting tuan-puan kita beli emas yang mana emas tersebut boleh dijual di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Alhamdulillah tuan-puan, bersama dengan public gold, tuan-puan boleh beli dan boleh jual emas kepada pihak public gold, tak kisah macam mana keadaan emas tersebut. Emas patah ke, kemek ke, tercalar ke, public gold terima tuan-puan. Sebab apa? Syarat belian emas daripada public gold, syarat belian emas public gold daripada customer tadi tidak cerewet. Jadi mudah urusan untuk kita jual emas, asalkan emas tersebut emas yang tulen. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini tuan-puan. Andai kata tuan-puan nak mencari syarikat-syarikat emas untuk mulakan simpanan emas, jom tuan-puan kita mula sahaja menyimpan bersama dengan public gold. Sebab apa? Kelima-lima ciri yang saya share tadi ada bersama dengan public gold. Jadi tuan-puan, boleh dengan public gold tuan-puan kita boleh mula menyimpan
serendah RM100 sahaja, ikut bajet kita, tidak ada komitmen bulanan, dah cukup gram yang kita nak, kita boleh keluarkan fizikal bila-bila masa sahaja. Jadi anda kata tuan-puan nak saya bantu tuan-puan mula kasih simpan emas bersama dengan Public Gold, tuan-puan boleh DM saya ataupun wasabi saya akan bantu guide sebaiknya. Boleh rujuk pin video saya juga. Assalamualaikum.